Wanakkam, anda bersama saya Udaya Sankar SP dan saya bersama Tanusha Shanmuganathan, penulis dan penerbit khusus untuk membincangkan satu topik penting iaitu berkaitan dakwaan beberapa orang penulis wanita menjadi mangsa gangguan seksual oleh tokoh sastra. Tetapi sebelum itu, apa khabar Tanusha? Saya sihat, Okey. syukur. um, Sebelum kita Kerja ke topik utama ni, kita mahu Mhm. tahu tentang perkembangan diri Tanusha, khususnya dalam Ya. bidang penulisan sejak bulan Januari. Boleh kongsikan? Okey, jadi tahun ni saya kurang menulis sikit kecuali menyiapkan buku ABC dalam penulisan, sebab saya juga bertugas di Radio Television Malaysia sebagai penterjemah sarikata. Jadi kerja saya di sana mengikut jadual. Kalau ada kerja saya akan pergi, jadi memang padat. Jadi sekarang ni saya ada 2 manuskrip yang saya sedang sempurnakan. Kalau tengok kat belakang saya ada yang Cik Cemekak versus Encik Selfie, yang buku kedua tu. Itu novel mini saya. Saya akan terbitkan semula bawah syarikat Agni MN Media Resources dengan penambahbaikan dan penambahan bab untuk jadikan dia lebih tebal sikit. Mungkin sudah siap, sedang edit sekarang ni. Jadi itu yang dalam penulisan begitu. Lepas tu sebab tahun ni saya bersama dengan Koperasi Penulis Nasional, kita orang ada menyertai Pesta Buku Antarabangsa, jadi kami sibuk dengan urusan tersebut dan syukur jualan kami berjalan dengan lancar di sana. Jadi sekarang ni sibuk juga tengah buat persiapan untuk Selangor International Book Fair pada bulan Disember nanti. Menarik perkembangan anda dalam bidang penulisan. Kita pergi pula kepada topik utama, topik panas, topik terkini yang memang sangat penting, sangat perlu untuk dibincangkan, iaitu berkaitan dakwaan ada penulis wanita yang menjadi mangsa gangguan seksual secara maya dan melibatkan tokoh sastra. Dan malah kita tahu bahawa Tanusha juga salah seorang yang menjadi mangsa dalam isu ini, ya, betul ya? Betul. Jadi kita mahu tahu secara sepenuhnya, secara terperinci tentang apa yang berlaku, apakah modus operandi digunakan, berapa orang mangsa, adakah seorang dua saja, dan tokoh sastra yang kita nyatakan adakah hanya melibatkan seorang ataupun sesuatu yang perlu kita bimbangkan. Jadi kita sangat meminta Tanusha untuk memberikan penerangan terperinci tentang topik ini. Silakan Tanusha. Baik, jadi isu ni saya pun dapat tahu bila saya baca hantaran oleh Puan Sarah Ross di media sosialnya, dan bila saya tengok message yang dia terimanya tu, saya terkejut sebab message yang sama tu saya juga terima pada 2022. Message pertama daripada insan yang sama, individu yang sama, dan pada 2024 2 kali lagi dia hantar benda yang sama, tapi dia punya modus operandi sama lah, melalui messenger Facebook dia hantar, tapi saya tak respon. Pada masa tu saya fikir kalau kalau saya tak layan dia akan berhenti. Memang dia berhenti, tapi saya tak tahulah pula dia boleh hantar kepada orang lain juga. Saya memang langsung tak tahu apa-apa. Tiba-tiba isu ni meletup dan saya dapat tahu ramai lagi mangsa yang terkena, dan saya rasa sekarang ni saya tak boleh berdiam diri dah. Dan saya terus berbincang dengan Puan Sarah Ross, dan kami dah pun membuat laporan polis dan diikuti dengan Tribunal Anti Gangguan Seksual yang baru ditubuhkan pada 2024. Jadi kami sudah pun dapatkan dia ada satu borang, mereka akan bagi satu borang lepas kita bayar. Anti-tribunal ni dia ada bayaran dia RM30. So kita sudah buat laporan tu, kita kena kemukakan semua bukti. Dia akan hantar satu borang ni yang kita kena hantar kepada responden, iaitu pesalah laku tu. Jadi dan hantar bukti bahawa kita dah hantar kepada dia melalui pos berdaftar.
ataupun kita boleh pergi lekat sendiri dekat rumah dia. Tapi saya rasa bagi saya dengan Kak Sarah Ros, kita dah bincang nak hantar pos berdaftar saja. Jadi kami akan bertindak lah. Sekarang ni semua penulis yang terkena, yang jadi mangsa harus bersuara. Actually, ramai lagi yang tak bersuara. Saya pun dapat tahu ramai lagi. Sebenarnya ada juga beberapa orang kawan yang kami bersembang, dia bagi tahu adalah penulis-penulis yang dan juga orang besar dalam industri penulisan ni, dia ada mengganggunya secara seksual, bersifat miang semua tu. Jadi bila saya dengar nama-nama yang ada beberapa nama yang disebut, saya rasa macam saya tak sangka, macam terkilan, macam saya tak tahu nak cakap, lidah saya kelu. Sebab orang-orangnya saya kenal rapat pula tu. Tiba-tiba benda ni macam berlaku macam ni. Saya tak tahu kalau saya mampu nak have a straight face, kalau saya mampu nak bersembang dengan mereka lepas ni kalau saya jumpa kat luar. Boleh tak kalau saya kawal diri daripada saya menyerang mereka ke apa, cakap benda yang dengan kata-kata yang sinis ke macam tu. Saya tak tahu sebab saya tidak berlakon sangat benda ni. Kalau benda saya tak suka tu kat muka saya memang dah keluar, saya kata banyak-banyak kan. So bila saya tak tahu, yang seorang yang hantar mesej macam tu saya dah unfriend dekat Facebook. Tapi dia dah lama tak hubungi saya, sejak 2024 mesej yang terakhir dia hantar saya tak respon. Dia sudah tak jawab dengan saya. So kita dah putus hubungan kat sana. Saya tak tahu kalau dia tahu mesej WhatsApp saya. Kalau tak, mungkin dia akan hantar ke sana juga. Mungkin, saya tak tahu. Jadi sekarang ni memang saya tengah menunggu untuk bermesyuarat dengan Kak Sarah dan Puan Makfira dengan Puan Siti Roy minggu depan. Sebenarnya dah ada perjumpaan dengan Dewan Bahasa dan Pusaka. Bertemu dengan ketua pengarah DBP dan mereka sudah menghubungi kami. Jadi 14 hari bulan kami ada perjumpaan dengan mereka. Mereka pun akan, saya rasa mereka pun sudah mengeluarkan kenyataan. Memang kenyataan tu rasa macam mereka suruh jangan buat spekulasi apa-apa dan tu, tapi kita tengoklah nanti apa yang berlaku. Saya pun tak pasti lagi, tapi diharapkan lebih ramai lagi yang muncul untuk bersuara. Tolong kita sama-sama cari cara penyelesaian. Yang saya minta sangat-sangat, walaupun anda rasa benda ni benda yang bukan tak ada kaitan dengan anda jangan cuba jatuhkan semangat kami yang tengah berjuang. Sebab saya baca ada yang komen kenapa nak heboh-hebohkan benda ni berlaku secara peribadi, benda kecil, tak payah nak aibkan orang macam tu. Kita orang tak sebut nama lagi, kita orang belum lagi sebut nama, belum sampai tahap nak dedahkan nama. Kita orang cuma cakap dia cuma clue-clue kecil, sastrawan negara ke, sastrawan negeri ke, macam penulis ke, macam tu. Kita orang tak sebut lagi betul-betul mendedahkan maklumat peribadi dia. Jadi jangan merendahkan usaha kami lah. Okay? Kalau tak nak sokong tak apa, just diam-diam je, just tengok saja. Kami yang terlibat ni, kami rasa kami dah tahu apa nak buat, dan orang yang pernah ada pengalaman tu mohon kami perlukan bimbingan. Okay? Mohon bantu kami, beri kami bimbingan apa yang kami patut buat, sebab saya pun tak pernah buat benda-benda macam ni. Jadi saya pun banyak rujuk pada Kak Makfira, Kak Sarah Ros. Kami berhubungan WhatsApp, kami sembang. Saya pun tanya Kak Sarah yang bagi tahu saya pasal yang tribunal tu. Lepas tu dia ajar saya macam mana nak guna semua. So saya banyak belajar, and saya masih sedang tunggu senarai nama pelaku yang lain, sebab saya nak tengok siapa yang
saya kenal, saya boleh berani jamin saya memang kenal beberapa orang lagi tu, yang sebab saya dah dengar ada lagi, bukan seorang sahaja tapi ada ramai lagi yang buat. So saya nak tahu, sebab saya pun nak berwaspada, saya perlu juga, saya ada adik-adik penulis yang perintis yang saya sedang bangunkan, terutama dalam koperasi semua. Jadi saya perlu saya boleh bertanggungjawab terhadap mereka juga. Bukan senang nak jadi penulis, lepas tu kita selama ni kita ingat dunia penulisan ni satu-satunya dunia yang selamat, yang tak ada masalah macam ni. Tiba-tiba dalam dunia ni pun macam ni. Saya tak pernah, belum lagi bagi tahu keluarga saya. Kalau saya sekarang ni saya takut kalau hanya kakak ipar saya saja yang tahu, sebab dia seorang jururawat, mungkin dia lebih faham. Dia pun cakap kena bagi tahu kat ibu saudara. Mungkin siapa yang baca dekat Facebook saya, mungkin dia orang tak sedar lagi, atau sebab saya tulisan BM mungkin dia orang tak fasih sangat, dia orang tak baca betul-betul. So dia orang pun tak betul-betul tanya saya pasal benda ni. Saya takut nanti dia orang panik, terutamanya ibu saya yang sudah uzur. So kat sini pun dah banyak isu sekarang ni. Kalau saya bagi tahu benda ni, saya takut nanti ada lagi banyak isu yang suruh saya berhenti menulis ke apa benda semua. Sebab mereka pernah bagi tahu dulu, berhati-hatilah, berwaspada dalam dunia ni kan. Sebab kita jumpa dengan orang, kita gaul dengan semua orang, kita mesra dengan semua orang. Lepas tu kita tak tahu siapa yang kita kenal, macam mana fitrah mereka. Kita ada ramai yang kita kenal melalui social media macam tu, tapi di sebalik kamera mereka boleh buat apa saja kan. So kita tak tahu. Saya pun tengah menunggulah, kalau saya dapatkan senarai tu saya boleh tahu saya siapa yang buat tu, saya boleh mengelak pada dia atau berwaspada. Setakat ni yang gangguan tu tak datang secara fizikal, tapi kalau lama-lama nanti saya takut benda tu jadi fizikal. Dan memang kalau fizikal saya takkan diam lah. Kalau saya pun belajar taekwondo semua boleh je nak kawat pertahankan diri, tapi saya lebih baik saya sediakan payung hujan. Alright, itu saja yang saya mampu nak kongsi lah. Ya, jadi penerangan yang Tanusha berikan pasti akan membantu orang ramai, sama ada penulis, pembaca atau orang biasa yang tak ada kena-mena dengan bidang ini juga faham apa sebenarnya yang berlaku. Yang penting ini bukanlah isu terpencil, ya, tetapi isu yang perlu diberi perhatian, sokongan daripada para penulis tanpa mengira penulis lelaki atau wanita, daripada persatuan penulis, daripada institusi bahasa, institusi sastra, dan juga pihak kuasa tentunya sedang membantu. Kita harapkan kita dapat sama-sama menangani isu ini kerana ia melibatkan maruah penulis, maruah sastra kebangsaan dan juga maruah individu yang mahu terlibat dalam bidang penulisan. Baik, terima kasih Tanusha kerana sudi berkongsi topik ini dengan kita. Okey, sama-sama. Boleh tak saya just bagi satu nasihat kepada silakan. Okey, sekiranya anda terlibat dalam perkara ni, anda orang buat sesuatu pada anda yang anda tak suka, bertegaslah dengan mereka bahawa anda tak suka. Kita biasa dengar perkataan ni kan, no means no. Tidak bermaksud tidak. Maksudnya kalau anda tak suka, maksudnya dia tak boleh buat apa-apa ke anda. Okay, bila anda bergaul dengan orang tu, kawal anda punya pergerakan, anda punya bersopan santun lah. Okay, ada batasnya. Pastikan anda ada batas pergaulan, jaga batas pergaulan anda tu. Okay, kalau anda rasa dia sedang cuba membuat sesuatu yang anda tak suka, bersuara. Jangan diamkan. Kalau anda rasa anda terkena, jangan diamkan. Benda penting macam ni jangan diamkan, sebab kalau kita berdiam, ini silap saya. Sebab saya dulu saya senyap, saya rasa dia tak berbahaya sangat, dia tak buat apa-apa kat saya diamkan. Itu silap pertama saya, sebab dia cari mangsa lain. Mungkin kalau saya bersuara dulu,
mungkin tak ada mangsa lain yang terkena. Sekarang ni saya rasa macam sedikit bersalah sebab kenapa saya berdiam masa tu. Masa tu saya masih saya ada akal fikiran, saya berfikir dengan baik, tapi masa tu kenapa saya diam. So sekarang ni kita dah ada social media, kita ada kesedaran, kita jangan berdiam diri. Okay, terus buat laporan polis, laporkan kepada orang yang anda percayai, okay, ambil tindakan. Baru kita nak ajar orang yang buat tu supaya tahu, okay, kita ni bukan murahan, kita bukan gaul dengan mereka untuk benda lain, kita nak belajar dengan mereka, okay. Mereka mentor ke, mereka guru penulisan ke, guru apa ke, sifu kita pandang mereka, anggap mereka sebagai orang yang boleh membimbing kita. Tapi kalau kita percayakan mereka dan mereka buat benda yang tak elok, kita tak boleh nak diamkan diri semata-mata, nak menghormati mereka. Okay, so bersuara lah. Right. Baik, sama-sama kita berusaha menjadikan bidang penulisan dan bidang sastra sebagai ruang selamat untuk semua orang terlibat secara selamat. Terima kasih Tanusha. Terima kasih. Okay.